Hello guys, so dalam video ini saya ingin terangkan tentang helpdesk article. Let's say lah dalam video-video tutorial yang disediakan tidak menjawab soalan anda dan anda mungkin ada ingin tahu dengan lebih lanjut certain features yang terdapat di dalam Bernardic. Jadi apa yang anda boleh buat adalah anda boleh scroll down di dalam menu ini dan anda boleh lihat ada satu tab bernama helpdesk article, dan bila anda tekan tab tersebut anda akan lihat paparan sebegini, yang di mana di sini ada pelbagai kategori, pelbagai artikel untuk setiap satu-satu benda yang anda ingin cari, seperti dalam automation. So let's say lah dalam automation anda tekan, bila anda tekan automation anda boleh nampak ada tentang workflow action ada 83 artikel, workflow trigger 63 artikel, premium action ada 9 dan macam-macam lagi. Okey, so di sini adalah sepatutnya menjadi sahabat baik anda untuk uncover feature-features atau untuk tahu dengan lebih lanjut benda yang kami tidak sempat cover di dalam video-video tutorial, sebab Bernardic mempunyai pelbagai features, pelbagai benda yang anda boleh buat dan kami tidak akan sempat untuk buat semua video yang akan ada. Alright, so kat sini boleh membantu anda suplemen untuk tahu dengan lebih lanjut macam mana dan bagaimana untuk menggunakan benda-benda ataupun features yang terdapat di dalam Bernardic. Okay, so saya harap helpdesk artikel ini menjadi best friend anda. Saya jumpa anda di video akan datang. Bye.